Bos, tengah fikir apa tu bos? Tengah buat bos. Nak bagi tahu. Nak tahu tak macam mana abang suami hamba rindu rumah? Ha? Macam mana tu? Nak bagi tahu sekarang lah. Sebab yang ni Nyonya 336 dah rendang mi. Rendang mi, apa special dah ni? Baru nak bagi tahu special dia. Memang special sangat. Special land daripada land tau. Apa tu? Sebab case belanja dia semua guna bahan-bahan semula jadi macam ni. Banyak ni. Macam mana ni? Banyak ni. Nak masak berapa lama pula ni? Kena masak 9 jam. 9 jam. Tapi habis saya cakap dulu. Itu orang lain sebenarnya. Untuk hampa semua tak payah. Sebab ada siap sediakan paste pelencar sejati macam ni dah. Wah, senang macam ni. Tak pakai powder lah kiranya. Tak lah. Itulah kita punya special kan. Pakai paste. Ini tambah mi segala kita. Masuk. Masak 3 minit. 3 minit je? 3 minit. Tak boleh siap kita punya mi rendang. Wow. Wah. Wangi betul. Jom. Rasa. Nampak sedap tu. Sekarang dah tahu kan. Yang inilah dia macam mana buat suami hampa rindu rumah. Inilah dia Nyonya 336-nya rendang mi. Macam ni nak beli dekat mana ni? Hampa tak ada lagi. Untuk sekarang dekat babek kuning. Nampak dekat babek kuning tu? Okay, nampak. Tekan masuk untuk 100 orang tak awal. Tekan masuk boleh dapat harga terapet lagi. Harga terapet lagi? Tunggu apa lagi? Cepatlah. Jangan sekarang. Cepat.